Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih. Sambungan kita malam ni muka surat yang ke-20, iaitu doa istiftah yang ke-6. Alhamdulillahi hamdan kathira. Jadi alhamdulillah kita dah melalui 5 daripada doa istiftah. Dan saya kira bila mana kita dah tengok kelima-lima riwayat ni, sudah nampak dalam kefahaman kita bahawasanya salat yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan perkara-perkara yang berkait dengan keutamaan berdoa. Sebab untuk doa istiftah ni saja dalam buku kita ni ada 9 riwayat. 9 riwayat yang dibawakan, dan kesemuanya ialah riwayat-riwayat yang berbeza-beza, yang mungkin lebih separuh pada riwayat tu kita tak pernah dengar, ataupun pernah dengar tapi tak teliti sejauh mana bacaan itu, sampai takat mana dia punya lafaz dia dan berhentinya takat mana apa semua. Jadi kita dah tengok 5, dan daripada 5 yang dah kita sentuh tu, ada yang pendek, ada yang sederhana, dan ada yang panjang. Jadi malam ni yang ke-6 ni antara yang terpendek. Kita tengok hadis yang dibawakan, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna rajulan jaa fadakhala as-saffa wa qad hafazahu an-nafsu faqala. Terjemahan dia, seorang lelaki telah masuk ke dalam saf dalam keadaan termengah-mengah. Maknanya dia jalan agak laju, lalu dia masuk dalam saf, menyebabkan bunyi dengusan nafas dia tu kuat, sehingga perawi pada hadis ni menyebutkan keadaan lelaki yang memperkenalkan pada kita bacaan ni. Dalam buku kita dia tak sebut siapa perawi ni. Perawi ni ialah Anas bin Malik. Tak ada dalam buku kita, tapi kalau kita buka dalam kitab Sahih Muslim, siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis ni? Yang meriwayatkan hadis ni ialah Anas bin Malik. Jadi dari segi sanad dia ialah an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik, seorang lelaki datang masuk nasah. Kemudian lelaki ni telah membaca Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Itu doa istiftah. Maksud dia, segala puji tertentu buat Allah, pujian yang banyak, baik dan diberkati padanya. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala. Kata Anas bin Malik, bila mana Nabi selesai salat, habis dah sembahyang pada waktu tu, lalu Nabi pun kata, ayyukum al-mutakallimu bil kalimat. Siapakah yang mengucapkan zikir tadi? Maknanya Nabi tak pernah
perkenalkan lagi bacaan ni pada para sahabat sebagai doa istiftah. Fa arammal qaumu faqala. Ucapannya, kalau kita tengok dalam terjemahan ni kata, siapakah yang mengucapkan zikir tadi, ucapannya bukanlah salah pun. Seorang lelaki berkata, aku datang dalam keadaan termengah-mengah, lalu aku mengucapkan zikir itu. Fa arammal qaumu faqala ayyukum almutakallimu biha fa innahu lam yaqul ba'sa. Terjemahan tu dia tak berapa tally dengan matan tu. Bila mana Nabi selesai salat, Nabi tanya dulu, ayyukum almutakallimu bil kalimat, siapa yang sebut tadi tu, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Fa arammal qaum, maka semua pakat diam, sebab takut bacaan itu bacaan yang tak betul. Jadi pelaku tu tak berani untuk tonjolkan dia. Fa arammal qaum maksudnya keadaan jadi macam senyap sekejap. Semua pandang kiri kanan, duk tengok dan duk nanti siapa yang akan mengaku ni. Lalu tak ada orang mengaku. Lalu Nabi pun tambah. Nabi pun kata, ayyukum almutakallimu biha, siapa yang sebut tadi, fa innahu lam yaqul ba'san, sebab dia tak sebut benda salah pun. Dia tak sebut benda salah, maknanya dia sebut benda betul, barulah mengaku, baru mengaku. Faqala rajulun, muka surat 21 tu, lalu angkatlah tangan ataupun menonjollah satu orang, jitu wa qad hafazani nafsu faqultuha. Dia kata, aku datang, akulah yang sebut tu, aku datang dalam keadaan termengah-mengah, masuk dalam saf, lalu aku sebut. Lalu Nabi pun kata, faqala laqad ra'aitu 'ashara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Kata Nabi, aku telah melihat 12 malaikat. Itu terjemahan kita, terjemahan dalam buku. Tapi perkataan 'ashara malakan maksudnya 10. Ni mungkin terlepas pandang ataupun mungkin kerja-kerja yang ialah kita sebut sebagai terlepas pandang lah benda ni, terjemahan tu. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia akan tahu terjemahan dengan matan tu ada perbezaan yang agak ketara. Laqad ra'aitu 'ashara malakan, Nabi kata aku tengok 10 malaikat yang bertadirunha, berebut-rebut untuk mengangkat bacaan tu. Terjemahan disebut 12, tapi yang tepatnya lah 10 malaikat. Tapi mungkin sebahagian riwayat dia sebut macam tu boleh memberi makna lebih pada 10. Sebab memang Nabi sebut secara umumnya, maknanya ramai ataupun banyak malaikat yang mengucapkannya. Okay. Kita nak tengok gambaran hadis dulu. Okay. Pertama sekali kita tahu antara bacaan doa istiftah, doa iftitah dan istiftah samalah. Iftitah, istiftah ni betul belaka sebut mana-mana pun. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ini ialah bacaan doa istiftah. Boleh baca, boleh amal. Okay. Cuma kefahaman yang kita nak ambil pada hadis ni ialah apa yang kita tengok daripada latar hadis ni, bacaan ni bukan datang pada mulut Nabi. Bukan Nabi yang mula-mula memperkenalkan. Sahabat lain yang memperkenalkannya. Ada satu orang lelaki, dia ni lah yang telah membaca kalimah ni yang tak pernah ditunjuk ajar oleh Nabi pun. Itu fakta pertama yang kita tahu. Nabi tak pernah sebut, tapi lelaki ni masuk dalam salat, dia sebut. Bila mana selesai salat, Nabi pun tanya, nak mengesahkan siapa yang sebut. Mula-mula takut, lepas pada tu Nabi kata yang dia sebut tak salah, baru ada yang nak mengaku. Bila mana yang baca tu dia mengaku, lalu Nabi kata, sesungguhnya aku melihat malaikat berebut nak angkat perkataan tu, sebab ianya perkataan yang baik ataupun perkataan yang elok. Kefahaman yang kita kena faham, pertama, bila mana kita baca hadis-hadis macam ni, adakah ianya satu bentuk membenarkan kita buat ataupun kita ambil mana-mana kalimah yang kita rasa elok, cantik, lalu kita amalkan dalam salat tanpa ada apa-apa petunjuk daripada Nabi? Jawapannya boleh buat macam tu kalau kita sezaman dengan Nabi. Kena jawab macam tu, bawa lain sikit bunyi dia. Kalau kata tak boleh, rasa macam terkejut biasa. Boleh sekiranya anda ialah orang yang hidup sezaman dengan Nabi.
Tapi kalau kita yang dah hidup kemudian, jawapannya tak boleh. Sebab apa zaman Nabi boleh? Sebab ada Nabi yang boleh mengesahkan. Kuasa pengesahan tu ada. Kuasa pengesahan ada pada Nabi. Sebab tu ada orang dia tersilap faham lambat ni. Dia kata, ni hadis-hadis yang menunjukkan kita boleh dia pilih mana-mana perkataan, mana-mana kalimah yang kita rasa elok untuk kita baca. Kalau kita nak berdoa yang tak diikat dengan salat, doa biasa. Doa-doa umum. Yang tu tak apa. Sebab doa memang luas hukumnya. Bahkan kita tak disyaratkan ikat dengan bahasa Arab pun doa. Tapi bila mana namanya ibadah yang ada tunjuk ajar Nabi, salat apa semua, maka dia berbeza. Kaedah dia berbeza. Apa-apa bacaan kita nak tarik masuk dalam salat ni, dia perlukan kepada penelitian dan pengesahan. Benda tu boleh ataupun ada ataupun tidak dalam petunjuk Nabi. Kecuali yang terlintas dalam hati tu cerita lain. Sebab ada orang dia tanya, boleh tak saya nak doa dengan bahasa Melayu dalam sujud? Boleh. Cuma jangan ucap sebut je dalam hati. Tuan-tuan duduk sujud elok-elok, lepas tu sebutkan doa itu dalam hati tanpa melafazkannya. Yang tu tak apa, sebab kita berada dalam salat. Dia beza kalau luar salat nak baca bahasa apa pun boleh. Bahkan bukan setakat bahasa Melayu baku, bahasa Melayu dengan logat negeri mana pun boleh. Allah Ta'ala Maha mengetahui dan memahami. Cuma untuk dalam salat dia lain. Untuk dalam salat dia beza. Ini peraturan yang perlu untuk difahami. Sebab kalau kata benda ni dibenarkan, dia tidaklah berlaku keadaan yang menyebabkan sahabat tu jadi cuak sekejap, jadi macam takut. Sebab dalam hadis tu kalau kita tengok, fa'arammal qaum, bila mana Nabi tanya, sahabat-sahabat ni takut, risau, takut Nabi marah. Maknanya kalau benda ni benda yang sudah berlaku secara terbuka zaman Nabi, orang-orang yang nak tambah ikut suka hati, nak ejah ikut suka hati ni, dia akan mengaku dalam keadaan senang hati. Tapi tak, dalam hadis ni dia tak mengaku cepat-cepat, tetap rasa takut. Jadi nak sebutnya ialah para sahabat dia tak berani, dia risau nak buat benda tu. Tapi setelah Nabi sahkan, baru benda tu boleh. Sebahagian riwayat kata sahabat ni sahabat yang tak diketahui nama ni, dia ni ialah satu orang yang perwatakan dia memang suka macam jumpa mana-mana perkataan, dia pun buat masuk dalam salat. Sebab ada sebahagian para ulama mengatakan orang yang sama jugalah yang telah mengucapkan satu ucapan waktu i'tidal. Apa ucapan tu? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kita mungkin pernah dengar bacaan itu. Nabi tak pernah ajar. Tapi dia orang yang pertama sebut, mula-mula tanya tak mengaku. Lepas pada beritahu banyak malaikat nak angkat, baru ni. Sebab apa? Sebab apa para ulama kata dia orang sama? Sebab ucapan dia tu, kalimah itu lebih kurang. Sebab dia ada perkataan tayyiban mubarakan fi. Dia suka perkataan tu. Sebab tu dia ulang selalu. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Untuk i'tidal pun Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Jadi dia ni satu orang lelaki yang minat sungguh dengan perkataan tayyiban mubarakan fi. Jadi dia nak bawa benda tu selalu. Dia macam satu lagi hadis, satu orang sahabat Nabi ni, dia kalau dia salat, dia akan susuli bacaan lepas daripada surah. Macam kita baca Fatihah, baca surah, habis baca surah tu dia tutup dengan Qul huwallah. Apa-apa surah pun mesti lepas dah tu dia sambung Qul huwallah. Jadi Nabi pun tanya, sebab apa buat macam tu? Dia kata, aku sangat mencintai dan aku suka surah tu, surah Al-Ikhlas tu aku suka. Lalu Nabi pun kata, hubbuka iyyaha tudkhilukal jannah. Cintanya kamu kepada surah tu memasukkan kamu dalam syurga. Jadi boleh tak kita lepas kita baca surah, kita baca Allah? Boleh. Sebab orang ni bila mana dia buat, Nabi dah sahkan. Jadi boleh buat. Jadi isu sekarang, bila mana kita buat sesuatu, tiada pengesahan. Tiada pengesahan. Pengesahan hanya diambil kira waktu Nabi hidup sahaja. Adapun pengesahan yang datang lepas pada tu, Nabi masuk dalam mimpi, Nabi datang yaqazah, yang ni tak valid di kalangan para ulama. Walaupun ada sebahagian ulama menerima, tapi tidak jumhur menerima, tidak sepakat menerima.
Dia minoriti. Tapi yang semua terima apa saja hadis yang Nabi buat, yang sahabat buat, Nabi sahkan, maka ianya diterima. Okey. Jadi hadis ni nak cerita pada kita kefahaman sebenar dalam beribadah ialah memang kena tunggu Nabi tunjuk dulu. Tapi kalau Nabi tak tunjuk, kita buat, kalau disahkan oleh Nabi tak apa. Kalau tak disahkan oleh Nabi, maka ianya tak termasuk daripada benda-benda yang boleh dilakukan. Okay. Kita tengok syarah dia muka surat 22. Keterangan Mulla Ali Al-Qari dalam Mirqat Al-Mafatih. Salah eja tu, Mirqan Al-Mafatih, silap. Dengan T, Mirqat Al-Mafatih. Syarah kepada Mishkat Al-Masabih. Zikir tayyiban maksudnya lah bersih daripada riak dan sum'ah. Ini bererti memuji Allah dengan pujian yang banyak dalam keadaan bersih dan riak dan juga sum'ah. Bila mana sebut alhamdulillahi hamdan katsira, segala puji bagi Allah itu puji-pujian yang cukup banyak, tayyiban. Dan waktu aku puji ni, aku harap aku puji bukan dalam keadaan riak, bukan dalam keadaan sum'ah, tapi aku puji ikhlas kepadamu. Tayyiban nafs maksudnya hati yang baik. Maksudnya bila mana kita sebut perkataan tayyiban tu bukan balik pada Allah, balik pada kita yang mengucapkan dia. Kita minta waktu kita puji Tuhan, kita puji ni ikhlas, bukan terpaksa, bukan kerana diarahkan oleh sesuatu, ataupun bukan kerana nak tunjuk dekat orang kita pandai bahasa lebih, kita pandai banyak tahu sikit, kita pun sebut perkataan tu, bukan. Kemudian yang kedua dia sebut mubarakan fi. Maksud bagi mubarakan fi, poin yang kedua, keberkatan dan kebaikan yang banyak. Diharapkan daripada puji Allah Azza wa Jalla itu, puji, maka ianya akan menyebabkan turunnya berkat. Sebenarnya memang memuji lebih kuat menarik berkat berbanding berdoa. Berdoa tu perlu. Ini jangan salah faham lah. Doa Tuhan suruh. Tapi orang yang suka berzikir dengan memuji Allah, dengan sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ini semua betul-betul pujian. Memuji lebih mudah untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup. Contoh mudah dalam hidup kita, kita berkawan dengan orang mana-mana, kita puji orang tu. Belum kita sempat minta apa-apa, dia belanja kita makan dulu. Sebab manusia ni dia ada perangai makan puji. Sebahagian orang, kita puji dia, oh cantik hari ni segak lain macam. Dia berkata, jom kita pergi makan nasi lemak. Kita tak minta pun. Allah Ta'ala dia suka hamba yang memuji. Sebab tu memuji lebih menarik keberkatan, lebih menarik kelimpahan rahmat pada diri, samping pada berdoa. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, dunia ni terlaknat, semua sekali terlaknat, kecuali orang-orang yang berzikir pada Allah Ta'ala. Sebab berzikir itu menarik kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Bila mana kita banyak berzikir, kita banyak memuji Tuhan, itu ialah punca-punca kebaikan yang akan turun kepada kita. Poin yang ketiga, Ibnul Malak menjelaskan bahawa pujian yang menggapai keberkatan ialah pujian yang banyak. Tadi kita dah sebut, banyak puji turunlah berkat. Banyak benda-benda yang kita, orang kata apa, kita kurang rasa benda tu payah akan dimudahkan. Sebab tu dalam satu riwayat kata Anas bin Malik, bila mana kami ni musafir, Anas bin Malik, hadis ni ataupun asar ni dia ada sebut dalam kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata Anas bin Malik, bila mana kami ni musafir, penat dalam permusafiran, tiba-tiba nampak satu rumah tinggal ataupun tempat teduhan yang ditinggalkan, kita pun berhenti ya. Sebab kita dah penat nak tarik-tarik kemah apa semua ni. Bila mana berhenti, lalu kita tak tahu status tempat tu selamat ke. Walaupun nampak macam kosong, tapi takut boleh jadi jin duduk situ, makhluk yang tak diketahui, boleh jadi ular yang kita tak nampak apa semua. Jadi kata Anas bin Malik, aku akan memperbanyakkan zikir sehinggalah aku terlelap. Dia akan banyakkan zikir, sebab zikir itu akan membendung daripada musibah. Zikir itu akan membendung daripada musibah. Sebab ada satu riwayat, kalau tak silap riwayat ni cerita tentang satu orang tokoh, nama dia Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni tokoh sufi. Ibrahim bin Adham nama yang cukup
famous untuk orang yang belajar tasawuf ke ilmu tentang membersih diri. Dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Cuma Ibrahim bin Adham ni dia unik sebab apa? Sebab dia ni pemerintah, dia raja. Ibrahim bin Adham ialah pemerintah kepada satu kawasan di Balkh nama dia. Sebab tu nama dia Ibrahim bin Adham Al-Balkhi. Balkhi ni sekarang duduk dalam negara Afghanistan. Satu daerah nama dia Balkh. Balkh ni dulu ada raja sendiri. Sebenarnya kalau tengok dia ada beberapa tempat di dunia ni yang pernah ada raja. Dia taklah besar macam negeri-negeri tertentu, tapi dia ada raja dia sendiri. Contoh macam Kashmir. Kashmir ada raja sendiri dulu. Dia bukan follow raja yang India ke Pakistan. Dia sendiri ada raja dia. Tapi dia pupus, dia hilang. Hilang macam tu. Okey. Sama juga dengan Balkh. Afghanistan, tapi Balkh tu ada raja dia sendiri. Sebenarnya negara kita pun ada. Tempat kita ni pun ada. Macam kita. Kedah dengan Perlis. Kalau tuan-tuan baca sejarah, antara negeri yang duduk tengah tu apa dia? Kubang Pasu. Kubang Pasu ni negeri mustaqil dulu. Sebuah negeri yang ada pemerintah sendiri, tapi dia hilang. Kalau Terengganu, Besut tu dia ada raja dia sendiri. Raja yang tak berkongsi dengan Sultan Terengganu, raja yang tak berkongsi dengan Sultan Kelantan. Dia raja dia sendiri, tapi hilang. Negeri, kawasan kecil je. Jadi Balkh tu ialah kawasan yang kecil. Dia tinggalkan kedudukan dia sebagai pemerintah. Akhirnya dia bermusafir, dia berkelana. Dia jumpa dengan ramai orang. Dan bila mana dia dah duduk pada satu posisi jadi tok guru orang ni, dia musafir dengan anak murid dia. Ada satu hari dia musafir, dia duduk dengan anak murid dia di satu tempat macam gua ataupun tempat teduhan macam tu. Anak murid dia tengok, dia tidur, sebelah dia ada ular yang biasa. Sebelah dia. Lalu anak murid ni tak buat apa sebab takut kalau bergerak je ular tu akan buat macam-macam. Akhirnya dia perasan anak murid dia macam macam cuba nak beri isyarat supaya dia jangan bergerak. Dia arahkan anak murid dia buat apa? Aktsiru minaz zikr. Perbanyakkan zikir. Zikir sebanyak mungkin. Dan akhirnya ular tu tidak memberi apa-apa kesan. Dia duduk situ je lah. Dia tak kacau. Dan ini bertepatan dengan apa yang dibuat oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik pun buat benda yang sama. Kita kalau kita pergi tempat mana-mana, kita tak jelas, tak tahu kawasan ni selamat ke tak selamat ke apa semua, maka perbanyakkanlah zikir waktu kita duduk di kawasan tu. Zikir akan membantu menyebabkan kita kurang kena musibah dan malapetaka yang mungkin ada situ. Dalam erti kata lain, zikir ni menghalang daripada malapetaka. Yang keempat, tindakan malaikat berebut-rebut untuk mengangkat zikir ke hadrat Allah Azza wa Jal menunjukkan ketinggian dan keagungan zikir tersebut. Satu benda yang kita boleh tengok pada poin keempat ni, orang yang berzikir automatik dia akan didekati oleh malaikat. Sebab tu kita sebut tadi, orang yang berzikir dia tak kena malapetaka tempat tu sebab malaikat duduk dekat dengan dia. Bila mana malaikat duduk dekat, apa yang akan menjauh pada orang tu? Syaitan, jin-jin yang jahat akan menjauh. Malaikat akan mendekati. Jadi sebab tu kita kena banyak berzikir. Dan seafdal-afdal zikir ialah baca Quran. Baca Quran. Sebab tu Nabi sebutlah hadis, orang yang baca Quran akan bersama dengan malaikat-malaikat yang hebat-hebat. Ma'as safaratil kiramil bararah. Maknanya yang paling atas sekali ialah baca Quran. Walaupun ada orang tanya, habis itu Nabi sebutlah hadis, afdaluz zikri la ilaha illallah. Yang tu memang tak dapat nafi, itu hadis Nabi. Cuma nak sebutnya lah, dia pandangan Imam An-Nawawi mengatakan bahawasanya zikir paling top sekali ialah baca Quran. Lepas pada tu baru subhanallah, alhamdulillah, Allah. Ada sebahagian ulama masukkan la ilaha illallah dulu, lepas tu baru Quran. Cuma nak sebutnya lah, bila mana sebut zikir ni masuk sekali dalam tu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, baca Quran sekali pun, semua duduk tu. Bila mana disebut satu orang tu kena berzikir, maknanya package dalam zikir tu benda-benda ni lah. Baca Quran, tasbih, tahmid, tahlil, ini semua duduk dalam zikir. Sebut la haula wala quwata illa billah, ini semua sebut duduk dalam zikir. Okay. Jadi untuk doa istiftah yang keenam, mudah dan ringkas, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Yang ni kalau kita nak baca ni, dekat mana yang paling sesuai? Paling sesuai ialah dekat salat fardu berjemaah kalau imam, dan juga salat tarawih kalau dia jadi imam pun.
Ini yang afdal. Maknanya tak ambil masa panjang dan ianya berpada untuk jemaah. Berpada untuk jemaah. Jadi itu antara zikir ataupun doa istiftah kita yang ke-6. Kita masuk yang ke-7, muka surat 23. Doa istiftah yang ke-7, Allahu Akbar kabira. An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh qala rajulun minal qaum. Hadis ni riwayat pada Ibnu Umar, dia kata kami sedang salat bersama dengan Nabi, tidak semena-mena ada seorang lelaki berdoa, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia sebut macam tu. Muka surat 24. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal, salah tu, manil qail, salah bagi, bukan minal qail tapi manil qail, siapakah yang berkata-kata. Kalau minal daripada orang yang berkata, silap bagi tu, kena tukar, mim tu bagi atas, nun tu bagi bawah, bukan mim tu bagi bawah. Okey. Manil qailu kalimata kadza wa kadza. Rasulullah tanya, siapa yang sebut perkataan ini dan ini? Faqala rajulun minal qaum, lalu berkata lelaki daripada kaum tersebut, daripada ramai-ramai itu, ana ya Rasulullah, aku Rasulullah. Sebahagian riwayat kata laki ni laki yang sama hadis yang ke-6 tadi, laki yang sama tu. Cuma laki ni dia macam ada keberanian sikit dah. Sebelum pada ni dia takut-takut. Dia cuma nak sebutnya, sebahagian ulama yang syarah hadis dia sebut laki ni tak diketahui siapa. Maknanya sahabat ni tak berapa mengenali dia secara dekat. Sebab pertama dia orang luar, dia bukan orang Madinah. Dia duduk pinggir Madinah, time waktu salat dia datang. Erti kata mudahnya orang badui, orang pendalaman. Sebab tu yang suka buat benda-benda macam ni orang pendalaman je. Orang bandar ataupun orang yang duduk rapat dengan Nabi, dia tak berani buat pandai-pandai. Biasanya yang buat-buat macam ni ialah orang luar, orang yang tak apa rapat dengan Nabi, tapi dia dikira sahabat lah. Itu memang biasa. Sebab kalau tengok kebanyakan orang badui, orang pendalaman ni, dia memang bersikap seperti itu. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah baca cerita Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni ialah tabi'in, anak pada Zubair bin Awwam. Allah Ta'ala pernah uji dia dengan satu penyakit yang kena di kaki dia, sehingga menyebabkan kaki dia ni kena potong. Dia ni Urwah bin Zubair bukan lekeh punya orang. Dia fuqaha Madinah. Fuqaha Madinah. Maknanya kalau kita kira sekarang, kalau AJK fatwa-fatwa atas lagi pada mufti. Dia 7 orang je fuqaha di Madinah ni. Dia diberikan kemuliaan oleh khalifah pada waktu tu. Waktu dia sakit, dia diziarahi oleh ramai orang. Khalifah mari ziarah, gubernur mari ziarah, orang-orang alim lain mari ziarah. Termasuk yang mari ziarah dia adalah orang pendalaman, orang badui. Jadi masuklah pada dia ni satu orang badui, tengok kaki dia kena potong. Badui ni dia punya teguran, sapaan dia tu, kalau kita baca kisah ni agak sakit hati. Urwah bin Zubair tengah terlantar sakit tu, dia pun tanya Urwah, ada orang kata kaki hang kena potong? Dah tengok dah pun, dah tengok dah kaki kena potong. Urwah pun jawab, ya, kaki kena potong. Lepas tu kawan tu tanya lagi, pasti sakit rasa dia. Confirm dah kaki kena potong. Zaman tu bukan ada biu apa pun. Zaman tu kalau kita tengok dalam riwayat, Urwah bin Zubair ni dia dipotong kaki dia tengah salat. Tapi bukan makna dia salat tu dia kata apa, dia tak menjerit. Doktor yang potong tu kata tengok raut wajah dia merah waktu salat. Cuma kalau dia tak salat, dia mungkin akan mengacau. Cuma salat tu menahan dia daripada lebih ganas lagi. Okay. Jadi badui tu tadi kata pasti kaki kamu sakit, dah kena potong. Lalu Urwah kata ya sakit. Dia pun kata baguslah kalau sakit. Dia kata lagu tu, badui tu kata baguslah kalau sakit. Lepas tu dia kata dekat Urwah ni alim besar, tok guru besar. Sekiranya kamu tahu besarnya pahala yang Tuhan beri kalau kita sakit. Sebab kalau kita sakit, Tuhan beri pahala banyak.
Kamu akan berharap kaki kamu dipotong, dua-dua kena potong, tangan kena potong, mata pula buta. Tuan-tuan tengok betapa bagusnya orang yang mari ziarah. Khalifah tak buat macam tu. Ni perangai orang pendalaman. Dahlah kawan tu sakit, kaki kena potong, dia boleh kata tak, kalau kena potong semua empat-empat kena potong, plus mata pula buta, pahala lagi banyak kamu dapat. Punya bagus. Kalau kita orang mai ziarah kita sakit di dekat awak kita mungkin kena jantung apa semua, punya bagus yang ziarah kita sepatutnya bukan jantung yang sakit, kena paru-paru, kena buah pinggang, kena jam, semua ni lagi banyak pahala. Apa perasaan tuan-tuan bila mana diziarahi oleh orang seperti ini? Urwah bin Zubair kata tidak ada perkataan yang dia ucapkan melainkan perkataan tu benar, perkataan tu betul, dan aku belajar sesuatu dari dia, iaitu kelebihan di atas bersabar. Ni orang alim cakap. Kalau kita nampak orang macam ni, kita tak bagi masuk dakwah dah pun. Tapi nak katanya Urwah bin Zubair tawaduk seorang ulama. Cuma nak kata itulah style masyarakat Arab jahiliah, ataupun kita sebut sebagai badui tu. Jadi dia masuk salat dengan Nabi, dia pandai-pandai pergi baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sebelum ni dia buat pasal dah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Sebelum pada tu buat pasal juga, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ni kali ketiga pula buat. Okay. Sebab tu bila mana kali ketiga ni Nabi tanya siapa sebut perkataan tu, dia tak takut dah kali ni, dia terus mengaku. Dia kata ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Qala, Nabi berkata ajabtu laha futihat laha abwabus sama. Kata Nabi, aku takjub dengan ucapan itu sehingga aku melihat orang yang ucap perkataan ini menyebabkan terbukanya pintu langit. Tuan-tuan boleh bayang, dia orang biasa, tak kenal, nama dia tak tahu, tapi dia sebut pintu langit terbuka. Kita mungkin ada pangkat, kita pergi rumah orang tak buka pun itu, tapi dia sebut pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka. Faqala Ibnu Umar, lalu berkata Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Kata Ibnu Umar, selepas aku dengar Nabi sebut macam tu pintu langit terbuka, aku tak pernah tinggal dalam salat aku, mesti aku akan baca doa iftitah ni, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sebab itulah kita belajar dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, yang kita belajar, yang diamalkan di negara kita ni, kita belajar doa iftitah kita Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillahi. Sebab tu Imam Syafi'i dia tarjih doa iftitah ni boleh combine banyak riwayat sekali baca. Tak semestinya kalau nak salat maghrib baca satu riwayat je, jangan combine dua. Jadi sebab apa di combine dua tu? Sebab nak ambil seperti mana perkataan Abdullah bin Umar ni, semenjak dengar perkataan tu tak pernah tinggal. Jadi kalau tuan-tuan nak baca mana-mana doa iftitah, daripada awal kita belajar doa iftitah yang pertama Allahumma ba'id baini. Sebelum baca Allahumma ba'id baini, baca dulu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh. Ataupun habis baca doa iftitah, kita pun tambah doa yang ni pun boleh. Sebab ianya ialah pandangan yang disebutkan oleh para ulama. Sebab kata Abdullah bin Umar, aku tidak pernah tinggal, tak pernah tinggal. Sebab fadilat orang yang baca ni terbukanya pintu langit. Terbuka pintu langit ni apa fungsi terbuka pintu langit ni? Terbuka pintu langit ni adalah petanda pada turunnya rahmat. Pintu langit terbuka, turunnya. Dia macam orang yang lepas selesai ambil wuduk, dia pun baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebahagian riwayat tambah sikit, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nabi kata siapa yang baca doa ni menghadap kiblat, dongak sikit kepala, languk sikit muka tu, tengok ke langit, dibuka padanya pintu langit dan diberi pilihan padanya untuk masuk syurga daripada mana-mana pintu. Amalan simple je. Habis ambil sembahyang, doa. Tapi dia bukan doa tu tengok ke atas sikit. Sebab ikut pada riwayat seperti itu. Kelebihan-kelebihan pada amalan-amalan yang biasa-biasa tadi. Itu fadilat yang Tuhan beri kepada umat akhir zaman. Keterangan muka surat 25, Profesor Dr.
Khalid bin Uthman As-Sabt. Yang pertama dia sebut, doa ini dibaca dalam salat, merangkumi salat fardu dan salat sunat, sebab dia ringkas dan kita pun memang dah biasa baca. Yang kedua, doa Allahu Akbar kabira, bermaksud aku membesarkan Allah, Allah maha besar sebesar-besarnya. Jadi bila mana kita sebut Allahu Akbar kabira, ianya ialah satu kalimah yang diucapkan nak tunjuknya kita benar-benar membesarkan Tuhan, dan ianya lebih hebat daripada orang yang berpada dengan sebut Allahu Akbar. Sebab Allahu Akbar kabira, aku besarkan Tuhan sebesar-besarnya. Seolah-olah nak beritahu tak ada benda lah yang lebih penting, lebih utama melainkan Allah Ta'ala, orang yang sebut perkataan tu. Yang ketiga, doa ini membuatkan kita merasakan segalanya selain daripada Allah adalah kecil. Maka tidak wajar untuk kita memasukkan kepentingan lain dalam mengerjakan salat seperti perasaan riak. Maknanya waktu kita baca doa ni, kita sedang menghimpunkan perasaan segala masalah yang kita hadapi ni, ataupun segala problem yang telah kita lalui sebelum kita masuk salat ni, dipandang biasa, nilainya sangat-sangat kecil, bahkan tak ada nilai pun. Sebab tu sebut Allahu Akbar kabir. Sebenarnya salat ni memang kuat untuk menjadikan kita ni putus dengan dunia, tak terkesan dengan dunia. Sebab kalau tuan-tuan perasan, daripada awal kita angkat takbir, yang kita sebut Allah Ta'ala. Takbir intiqalat pun sebut Allahu Akbar. Tak ada nama orang lain pun yang disebut, melainkan disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi antara bentuk kurang adab bila mana kita salat, kita duk teringat benda lain. Terlalu biasa, tapi waktu lalu tu kita layan benda tu. Yang tu kurang adab. Taklah kata sampai tak sah salat. Inilah yang dimasukkan oleh para ulama bentuk-bentuk mabuk yang tak haram. Dia mabuk sebenarnya, tapi dia tak haram. Mabuk yang haram ialah mabuk dia ambil alkohol apa semua, dia ambil arak apa semua tu. Antara mabuk dalam salat yang tidak membatalkan salat, iaitu kita fikir lain. Fikir, tak fokus pun. Dan benda ni bukan mudahlah untuk diatasi. Semua orang mengalaminya. Hatta orang yang jadi imam. Bahkan Nabi pun sebut antara tanda akhir zaman. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata, akan sampai satu zaman kamu masuk masjid, Nabi kata kepada para sahabat, tak ada seorang pun yang khusyuk, termasuk imam. Tak ada seorang yang khusyuk. Akan sampai zaman tu. Dan saya rasa zaman kita lah. Sebab saya sendiri pun ada pengalaman, banyak pengalaman jadi imam. Kita pun tahu jiwa seorang imam macam mana. Waktu dia jadi imam, macam-macam kita fikir. Macam-macam benda kita fikir. Urusan sebelum, lepas selesai jadi imam nak buat apa, dah mari dalam semayang tu pun. Ini benda yang tak dapat ditipu. Cuma nak sebutnya ialah kita berusaha lah untuk membuang benda tu. Dan ini bukan juga alasan untuk kita tinggalkan solat. Ada orang dia buat remeh, dia lewatkan salat kerana alasan macam ni. Saya jumpa ramai orang dia kata, saya bukan tak nak salat awal, tapi nak bagi habis dulu urusan ni, lepas tu bawa salat. Tak, sama je. Last sekali kita yang salat agak lewat tu pun kena juga, datang juga, gangguan tu tak datang. Yang afdal Nabi sebut salat awal waktu. Kalau ada benda-benda yang sangkut, tu cerita lain. Benda-benda yang darurat apa semua lain. Cuma nak sebutnya lah, bila mana Nabi sebut sebaik-baik perbuatan salat itu ialah di awal waktu, khusyuk ke tak khusyuk ke, ia tetap menjadi benda yang paling terbaik. Okay. Kemudian poin yang keempat, walhamdulillahi katsira. Maksud pujian buat Allah merangkumi nikmat zahir dan batin, juga nikmat yang lalu, sekarang dan akan datang. Sebut walhamdulillahi katsira ni ialah bentuk bersyukur, pengiktirafan nikmat yang kita perasan, kita tak perasan. Sebab banyak nikmat-nikmat yang kita tak perasan. Antara bentuk nikmat kita tak perasan ialah ditimpa musibah. Musibah-musibah yang Tuhan timpa kepada kita ni, dia sebenarnya nikmat. Sebab apa? Dengan musibah itulah kadang-kadang kita punya lalai itu tak over saja. Berapa ramai orang yang dia tak kena musibah, dia merancang untuk lara, untuk jadi berfoya-foya apa semua. Kena musibah dia sengak, tak buat apa. Musibah tu menjadi nikmat pada dia, dia tak terlibat dengan benda-benda yang buang masa, kurang pahala dia. Itu ruang-ruang yang kita tak faham kadang-kadang. Okay. Yang kelima, wa subhanallahi bukratan wa asila.
Maksud dia, 2 poin dia sebut situ, Maha suci Allah pada awal siang iaitu pagi dan pada hujung siang iaitu selepas asar. Ini kerana malaikat malam dan siang berkumpul pada waktu subuh dan asar. Kita beri dalam azan dulu. Nanti kita sambung sikit. Okey. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah pada awal siang iaitu pagi dan pada hujung siang iaitu selepas asar, kerana malaikat malam dan siang berkumpul pada waktu subuh dan asar. Sebab tu dia sebut bukratan. Bukratan tu maksudnya awal pagi, wa asila iaitu petang. Maha suci Allah merangkumi seluruh waktu secara berterusan tanpa henti. Jadi poin yang dia nak sebut sini ialah bila mana kita sebut Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, ianya ialah bentuk kita takbir dengan sesempurna, tahmid dengan sesempurnanya, dan tasbih dengan sesempurnanya. Itu antara sebaik-baik cara bila mana kita memulakan ibadah yang utama, iaitu ibadah salat tu sendiri. Jadi itu ialah penting, perkara yang mustahak untuk kita teliti bila mana kita baca doa istiftah ni. Dan selain daripada tu, kita dah sebut tadi 3 benda ni, tasbih, takbir dengan tahmid ni, ia menjemput keberkatan. Sebab tu ada sebahagian riwayat, bila mana kita masuk tempat-tempat yang kita tak kenali, tak tahu, kita pergi negeri mana-mana, mulai masuk ke negeri tu ialah dengan menyebut tasbih, tahmid dan takbir. Ini riwayat dalam Al-Azkar.
Sebab tu ada riwayat daripada Ibnu Sunni daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata Nabi ni bila mana Nabi nak masuk satu negeri, satu tempat yang Nabi tak tahu, macam mana orang dalam tu, macam mana keadaan orang, maka Nabi akan mulai dengan memasuki negeri itu dengan menyebut Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Lepas tu Nabi pun berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi wa khairi ma jama'ta fiha. Ya Allah, aku bermohon padamu kebaikan negeri ini dan apa yang berhimpun padanya. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jama'ta fiha. Dan aku berlindung padamu daripada keburukan di tempat ni dan keburukan yang berhimpun di tempat ni. Allahumma rzuqna hayyaha. Ya Allah, jadikanlah aku dapat rezeki daripada benda-benda yang hidup di negeri ini. Wa a'izna min wabaha. Dan aku berlindung daripada wabak penyakit di negeri ini. Yang menariknya doa ni, wa habbibna ila ahliha, jadikanlah kami dicintai oleh penduduk negeri ini. Wa habbib salihi ahlaha ilaina, dan jadikanlah kami dicintai oleh orang-orang saleh di negeri itu. Dalam doa ni dia menarik sebab apa? Sebab Nabi angkat isu disayangi dan diperasankan oleh orang saleh. Maknanya kita pergi mana-mana tempat di negeri mana-mana pun, antara benda yang kita kena utamakan ialah orang saleh di negeri tu. Tuan-tuan nak tahu macam mana orang saleh di negeri tu? Sedangkan negeri tu pertama kali sampai, orang-orang saleh ni dia biasa berkumpul di masjid. Sebab tu antara tempat yang afdal kita pergi masuk negeri mana-mana pun ialah memasuki masjid di negeri itu dulu. Baru kita pergi tempat lain. Itu antara adab. Dia tak wajib pun jalan mesti kena pergi, tapi kalau orang tu dia nak jaga agama, dia akan utamakan yang tu. Dia akan utamakan. Sebab mendapat doa daripada, ialah saleh ni tak semestinya dia tuan guru. Kadang-kadang orang yang mari salat, sebab orang saleh dia sendiri tak tahu dia tu orang saleh. Cuma kalau tuan-tuan datang masjid kan, tuan-tuan datang masjid, tuan-tuan tengok kita jumpa sebahagian orang yang duduk masjid, dia tengok kita, dia mendoakan kita, dia tengok kita singgah dengan anak-anak apa semua, doa dia tu yang kita nak. Dia mungkin tegur kita datang pada mana, datang kerana nak balik kampung apa semua. Mungkin benda simple je sebut, moga selamat sampai, benda tu yang kita nak. Itu benda penting. Sebab tu masjid akan menjadi tempat pertama disinggah dan tempat terakhir yang akan ditinggalkan bila mana kita duduk mana-mana. Itu yang terbaik, yang terbaik. Tak jadi syarat sah kepada musafir pun. Cuma nak sebutnya ialah itu yang terbaik. Cuma nak poinnya lah, Nabi mulai dengan yang takbir, tasbih dan juga tahmid tu. Okey. Jadi alhamdulillah selesai kita di situ pada malam ni. Jadi kita berpada situ ialah, insya-Allah kali yang akan datang hari Rabu subuh ni kita akan sambung doa istiftah yang ke-8. Doa istiftah yang ke-8. Insya-Allah setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.